Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Baiklah, saya Siti Aminah binti Huram Alias Hasran, dan dengan rendah hati saya memenuhi hajat para sahabat untuk membuat satu ulasan buku ringkas berkenaan buku perempuan yang baik-baik dalam Al-Quran. Alhamdulillah, buku ini telah pun habis dibaca oleh saya dalam beberapa tempoh hari yang lalu, dan hari ini insya-Allah baru berkesempatan untuk membuat ulasan yang ringkas, mungkin boleh memahami anda semua dengan ulasan-ulasan yang ringkas tapi cukup padat. Buku ini adalah karya Ustaz Muhammad Sya'ari Ibn Rahman, iaitu pengasas dan fellow pendidik Tadabbur Center, iaitu sebuah pusat pembelajaran ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran. Jadi beliau telah menerbitkan beberapa buah buku, dan antara salah satu buku beliau yang saya baca iaitu Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran ini. Allahu Akbar. Kalau saya nak buat review yang panjang, mungkin pada kesempatan kali ini tidak mencukupi masanya. Namun insya-Allah suka di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua dengan rendah hati, dan semoga perkongsian saya ini sedikit sebanyak memberi manfaat. Jadi bismillah, saya ingin bermula pada isi kandungan. Baiklah, isi kandungan buku ini terbahagi kepada surah-surah di mana Ustaz Sya'ari datangkan satu topik berkenaan dengan perempuan lalu dikaitkan dengan surah tertentu. Contohnya kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kisah ibu Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Qasas. Ibrah kisah ibu Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas, dan surah An-Nisa iaitu berkenaan dengan kemuliaan wanita. Kemuliaan wanita iaitu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa, isteri Nabi Adam alaihi salam, iaitu Hawa. Kemudian surah Maryam, yakni perempuan iaitu kita tahu ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu Maryam kan, yakni di mana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa Maryam adalah salah seorang wanita penghuni syurga. Okey. Dan kemudian ada juga perihal tentang perempuan yang ingkar, iaitu isteri Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam, serta Ummu Zamil, yakni isteri kepada Abu Lahab. Ini adalah kisah perempuan yang memasuki neraka Allah, wa'iyyazubillah. Okey, dan kemudian kisah tentang Zulaikha, konspirasi Zulaikha. Kisah Zulaikha ni sangat-sangat menarik, masya-Allah, tabarakallah. Kisahnya sangat terperinci, dan kisah di antara Nabi Yusuf alaihi salam dan isteri Al-Aziz ni, iaitu isteri pemerintah Mesir pada waktu ketika itu, sangat-sangat terperinci, complicated, dan sangat-sangat
banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada semua kisah-kisah perempuan yang baik-baik ataupun yang dimasukkan dalam neraka, sebagai pedoman dan panduan kepada kita untuk menjadi mukminah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat, mendidik jiwa, mendidik diri kita dengan ilmu dan amal serta takwa kepada Allah SWT. Buku ini kalian boleh baca untuk semua peringkat umur. Semua peringkat umur maksudnya semua golongan boleh baca. Sama ada yang suka baca buku yang rendah-rendah maksudnya, ataupun yang suka baca buku yang tinggi-tinggi kalamnya. Sebabnya Ustaz Syahari dia menyimpulkan semuanya dalam bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, insya-Allah. Dan perkara yang paling saya suka bila membaca, saya akan buat annotation kat tepi ni supaya ada part-part yang penting, poin-poin yang penting. Lepas ni saya boleh rujuk dan kita boleh tengok saja dekat tepi ni. Contoh macam ini. Dan banyak lagi lah. Okey, dan macam itu sajalah review saya pada hari ini. Dan melalui buku ini, Ustaz Syahari mengupas kisah-kisah perempuan yang diangkat kedudukannya di sisi Tuhan, di sebalik ketidaksempurnaan yang mereka ada. Dan buku ini sesuai dibaca oleh tidak kira lelaki maupun perempuan, kerana Al-Quran diturunkan sebagai penawar buat jiwa seluruh manusia. Sekian saja ulasan buku daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.